So antara dilema antara kisah yang biasa kita dengar yang berlaku waktu musim raya ni, iaitu kita balik kampung, kita balik beraya, rumah kita dalam keadaan kosong. Maksudnya rumah kampung kita lah. So dalam video ni saya nak kongsikan sedikit sudut pandang rumah kampung yang kosong, bebanan kerugian ke ataupun peluang. Okey, itu dalam video ni yang kita nak bincangkan. So ini biasa berlaku macam saya sendiri pun dulu masa mak dengan ayah ada lagi kan, semua seronok balik kampung, bukan kata raya je, cuti sekolah, cuti panjang. Tapi bila sampai satu masa Allah lebih menyayangi orang tua kita, ayah kita meninggal, mak kita meninggal, lama-lama rumah tu jadi milik siapa kan? So kita pun berbincang dengan adik-beradik, tak apalah rumah tu kita panggil sebagai rumah keluarga, nak balik kampung senang. Cuma persoalan sekarang ni, rumah tersebut apa sesuai kita nak lihat? Adakah biarkan kosong saja dan biarkan dia, kalau kita katakan rugilah kan, biarkan kosong kan, kerana dia masih lagi aset yang boleh kita buatkan sebagai satu pelaburan. Okey, ini sedikit pandang. Kalau pada saya, apa yang saya buat ialah rumah tersebut kita tidak bagi sewa secara keseluruhan, tapi kita buatkan rumah tu sebagai homestay. So ada orang kampung berdekatan yang kita kenal, saudara mara, jadilah orang yang sebagai macam operator yang bantulah untuk pergi tengok, buka pintu, tengok keadaan rumah. Tapi kita upahlah sikit, kan kita dapat return daripada pulangan homestay tersebut kan. So kita buat elok-elok, kita buat iklan. Kalau kata kita duduk kat KL tu boleh je kita buat iklan, orang telefon tanya nak duduk rumah tu kan. So tak semestinya kita kena berada di sana. So kita pun uruskan dia punya pengurusan reservation. So dia pun buat payment. So dekat sana mana nak ambil kunci. Sekarang ni pula kalau kita tengok homestay yang ada style, kunci tu dia letak dekat pintu, ada dia punya lock tu. So kita bagi password dia, dia buka ambil kunci, dia pun masuk. So apa yang kita boleh ceritakan, peluang rumah yang kosong tu masih lagi ada potensi pulangan. So daripada duit yang dapat tu, bolehlah kita gunakan sebagai tabungan keluarga. Itu antara peluang yang kita nampak lah kan. So ada orang nampak sebagai bebanan, bila balik tu penat, rumah dalam keadaan berabuk. Itu yang kita bagi sebagai bebanan kepada aset yang tidak digunakan dengan baik. Namun ia hanya pandangan, juga boleh jadikan sebagai perbahasan dan perbincangan mengikut kesesuaian taktikal strategi keluarga masing-masing. Apapun guys, selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin, dan saya nak ambil peluang ni untuk ucapkan terima kasih di atas sokongan kepada anda semua yang follow, yang like, yang komen, yang share setiap video konten yang tim Erman Taib hasilkan. Thank you very much guys. Steady.